So guys, sekarang ni kita dekat airport Singapore. Tadi kita daripada KLA ke Singapore transit ke kita transit ke Singapore. So baru sampai. Aku tak mau rekod dekat Malaysia sebab kalut sikit. Aku dah warm up. So aku rekod dekat Singapore lah. Lihat yang. Let's go. Vlog kali ni kita nak ke New Zealand ya guys. So pada siapa yang nak tengok kami vlog kat sana, tempat orang kata syurga dunia, tengok sampai habis. Dan jangan lupa like, okey. Pada siapa yang like video ni banyak-banyak, akan dapat video eksklusif, okey. Video eksklusif nanti aku akan buat, alright? So stay tune, alright? Ciao. So guys, sekarang ni baru touchdown dan dah keluar daripada airport New Zealand. Dah check pressure apa semua, makanan daripada Malaysia semua dah declare. So macam mana? Baik ah. Baik ah. Dia macam ni guys, kami punya trip New Zealand ni, dia beza sikit guys. Trip ni kami akan naik caravan. Tak nak caravan, rumah, kereta bergerak. It's not a cliche punya holiday pergi dekat hotel, tak. Ini camping vibe, nature vibe. Come on guys, lain daripada yang lain. Like dulu video, alright? So guys, van tak sampai lagi. Pisang ni, kita tunggulah. So, kita dah sampai yang tempat nak ambil Caravan, camper van, caravan semua boleh. Dia, orang tahu apa, caravan ni macam motorhome ya guys. Macam rumah / kereta. Bukan rumah atas lori, bukan. Guys, ni caravan dia guys. Omel tak? Ada tak padu? Kita pergi supermarket dulu beli barang. Alright? Nak pergi masak. Jom. Apa tak ada heater dengan pasal air ni? Macam masuk Maiden lah, sejuk aircon. Tak. Macam masuk Maiden lah. Maiden sponsor video ni, tolong please. Ya guys, timbang pun sendiri guys. Kena timbang sendiri. Timbang sendiri guys. Bukan kaleng-kaleng. Nampak ada stiker, letak guys. Estetik sikit guys. Bangunan ni ada 2 tingkat. 2 tingkat. Ada lagi ni atas. Ni orang tahu apa? Ni muka aku. Salah. Ni.
Assalamualaikum guys. Ya, so baru lepas breakfast, kemah-kemah barang. Sebab kita duduk sini dah satu hari lah sebab kita nak hilangkan jet lag. Lake Tekapo, di mana kawasan itu berdekatan dengan pergunungan. Stay tune guys lah. Alright. Cappuccino, you know, cappuccino, chocolate. So guys, hampa biasa tak main game Fallout guys, Fallout. So kedai ni ada vibe-vibe retro, but in apocalyptic ways, you know. Nampak retro tapi nampak macam rosak-rosak kan. Itu game Fallout lah. Pada siapa yang tak tahu, cuba search kat YouTube game Fallout tu macam mana. Fallout Foil, Fallout Foil tak ada, Fallout 4. So layan lah guys memang vibing lah kedai ni Guys, aku tak abang lagi. Aku punya OOTD guys. Aku punya outfit for today. Tengok ni guys, baju neat. Nampak? Guys, nampak tak? Tak nampak kan? Sekejap aku tunjuk. So aku punya baju guys, nampak neat, neat wear atau sweater. Dalam ni ada long john untuk baju sejuk. So aku punya seluar jeans, you know, seluar jeans. So ni kasut aku guys, you know. Ni kasut aku, kasut boot. So itu OOTD aku for today. Simple but stylish. So guys, yang dekat belakang tu, okay ke? Steady ya? Alright. Layan lah view, come on. So guys, fun fact tentang New Zealand ni guys apa tahu tak culture yang hardcore macam setiap kali orang nak main rugby, sebelum nak buat main rugby dia pun buat macam persembahan macam tu kan. Ada kat New Zealand. So itulah, the more you learn lah kan. Tak expect tu negara macam ni kan. So guys, sebelah kiri aku ni church. Nama apa church ni aku pun tak tahu, tapi aku tahu memang church. Church of the Good Shepherd. The Church of the Good Shepherd. Jom kita pergi, kita tengok sikit, dekat sikit dengan church ni. So guys, dari dekat sikit church, nampak daripada angle sisi. Nampak? Kalau hampa tak nampak, aku fokus sikit. Tu dia. Ni pada sisi ramai orang tourist. So hampa ikut aku pergi ke belah belakang. Alright tak alright? Jom. Guys, bukan nak kata lah, ni orang panggil apa, syurga dunia lah.
So guys, dah habis makan, kenyang. Oh, tu apa? Dah settle semayang apa semua. Ready nak kita play game lah guys. You know, Uno ke. Kita tahu kalau ada. Alright. Guys, minum kopi dulu Bukan nak kata guys, this is the life. Ini siapa? Sekarang ni kita dekat gift shop Late Takepuk. You know, misalnya nak sebut pun terbelit-belit. So memang barang kat sini macam baik lah. So kepada siapa yang nak beli baju berbulu-bulu yang eksklusif dekat sini, memang semua dekat sini. Sebab apa? Bulu-bulu yang mereka orang apa buat daripada bulu alpaka. Contohnya saya apa tunggu aku pergi dekat sana. Guys, macam ni. Nampak? Ni bulu alpaka guys Alpaka punya bulu. Yep. Harga pun agak tak relax harga dia. Ada okay, harga kat sini okey lah kan. Kalau yang okey lah. Janganlah ambil yang tak pernah okey. Ukat baju di tangan sendiri, bukan di tangan jiran sebelah rumah. Mantap kali, nasihat daripada kakak Ratia. Size S tapi beli stretch guys beli stretch. So ni gift shop dia guys. Baik naik burung. Nampak. So guys, sekarang ni kita dah baru lepas beli barang daripada gift shop belakang kita ni. Tunjuk sikit So guys, macam harta karun bunyi sikit. Macam duit siling emas lah guys daripada Pirate Caribbean banyak besi, keychain apa dan bermacam-macam beraneka lah. Berapa kita habis? Kita habis dalam 220 lebih dolar New Zealand. Tapi kalau kat Malaysia 500 ringgit lah kalau kat sini dekat Malaysia. Tapi worth it lah sebab dia barang rare dekat tanah orang. Jom kita terus ke perjalanan kita yang lain. Jom. Let's go. Bye. So guys, memang hari ni lebat sangat lah hujan guys. Masih dalam perjalanan. Jalan tu kabus guys. Betul tak nampak bukit ni guys. Nampak pokok diselubungi dengan kabus-kabus yang ada. Memang dia punya vibe tu macam tengok dalam game yang aku pernah main dulu, iaitu Silent Hill.
agak menyeram vibe dia. Tapi you know, it's a experience yang one in a lifetime. Aku suka lah vibe dia, you know. Sejuk, memang sejuk. So guys, kami baru sampai, cuaca tak elok, tengah hujan. So ya, kalau boleh lihat kat sini, inilah tempat kita punya next stop untuk tidur pada hari ini. Ada ala-ala macam chalet sikit. Chalet tapi rumah setingkat lah. So kita nak rehat, fresh up dulu. Solat yang penting, alright? So yeah, let's get it. So guys, inilah kita punya bilik for today. Agak style capsule sikit, sempit. Tapi cukup untuk 2 orang lah. Yang penting kita dapat tidur, dapat selesa, dapat bumbung, mengelak daripada kena hujan. It's good enough for us, alright? Tercungap sikit. Beg kami ni dah macam angkat dumbbell guys. Berat nak mampu. Tapi tak apa, itu dah beg yang mengandungi perjalanan ataupun stay kita di sini selama 7 hari seminggu, alright? So guys, kami nak fresh up, rehat-rehat. This is our room for today. Dan ciao. Good morning guys. Hari ni day 4. So location yang kita duduk ni Hakka House Wanaka. Nampak tak dia punya nama tu macam ala-ala Samoan kan. So guys, kat sini kita nak tidur je. Sebab apa? Perjalanan yang real destination kita 8 jam. So kita 3 jam ke sini dulu tidur. Esok tu 3 jam lagi. Hari ni lah esok tu 3 jam. So kita tak boleh straight je, kalau tak ngantuk. Bahaya. Okay. So kan ni view dia. Ni town dia. Okay, memang baik. So, perjalanan kita bersambung lagi, alright? Stay tuned, let's go! So guys, belakang ni pokok besar. Rasa macam nak panjat. Jom. Macam mana pakai? Okay. Guys. Yang. Power tak power? So guys, akunya budak-budak dalam diri aku dah checklist lah untuk panjat pokok. Macam mana perasaan duduk atas pokok? Finally, tercapai cita-cita jadi monyet. Guys, bukan monyet lah itu. Kambing. Kambing kan. Kambing tu caram nak makan. So guys, pemandangan sini memang indah. Tak terkata. Jumpa itik, air jernih. Lepas tu belakang ni gunung. Kan? So hari ni tak hujan guys . Tak mendung. Jadi jadi awan tak tebal macam semalam. Tak kabus. So sekarang ni boleh nampak views in full HD 4K. Tanpa
air pollution. Kat Malaysia ni, hujan ke tak hujan ke, panas ke tak panas, kabus asap kilang tu penuh. Tu biasa ada. Sini fresh air guys. So pada siapa yang nak udara segar New Zealand, aku akan bungkus letak beg kuning. Alright, mahal sikit lah guys. Guys, terpaksa berhenti sebelah. Sebab apa? Aku tunjuk apa? View cun gila. Guys, tunggu view sini guys. Kalau nampak tengok belakang aku ni. Aku flip kamera. Perjalanan kita nak ke Coonaris Way dah nak dekat dah. Sebab 3 jam perjalanan. So memang barai lah. Memang orang apa, aku yang duduk sebelah ni pun barai, apatah lagi driver. So, memang jauh lah. Memang 3 jam tu macam Penang ke Selangor, Selangor ke Penang. Tapi had ni 8 jam punya trip tau. So terpaksa tidur ke satu tempat dulu untuk ke tempat ini kan. So apa-apa pun perjalanan ni tak bosan lah. Banyak views yang baik, tempat untuk kita berhenti dan lihat kan. It's not a waste lah. Alhamdulillah guys, kita baru sampai ke rumah kita, iaitu dekat Coonaris Way atau Coonaris Way. Memang jauh. So sekarang aku nak tunjuk rumah sikit, rumah yang aku nak duduk ni dan view-view dia. So kat sini adalah hari keempat yang kita akan alami salji, insyaAllah. Ini atau esok kalau tak ada hari ni, esok lah kan. Alright, jom kita unpack dulu. Alright.
Guys, baik tu. Best, sejuk. Memang one in a lifetime punya experience guys rasa macam dalam filem Hollywood. Tapi bila ais ni kita pijak kan, apa snow ni, salji, pijak biar lah jadi ais batu lah guys. Lincin sikit. Baik. So guys, pada siapa yang tertanya tempat ni nama apa dah? Milford Sound. Ya, pada siapa yang nak tahu location tempat yang aku ada berada sekarang ni. So, yeah. Now you know. So guys, kita nikmati keindahan alam sekitar yang dicipta oleh Yang Maha Esa guys. Memang cantik guys. Dah lah sejuk. Lepas tu ditemani dengan kepanasan matahari ni pula. Oh, combo dia macam coffee latte. Lebih baik guys. Memang cantik. Memang ayak pun baik. Gunung-gunung. Memang kalau apa tengok depan ni dah macam tengok movie lah guys. So apa lagi kalau apa nak tengok video macam ni lagi guys, apa subscribe, apa support dari segi super chat, membership, subscribe, tengok video aku untuk support untuk ke lokasi seperti ni lagi guys. Right, let's go. So guys, pada tengok dah kan aktiviti atas boat cruise tadi kan, view dia cantik, dapat tengok ayak terjun, ayak glacier, lepas tu dapat tengok apa, dolphin, apa lagi guys, dah macam tengok National Geography guys. Dan insyaAllah ada satu video membership only yang boleh tengok daripada New Zealand. So pada siapa yang nak tengok, yang pada subscriber yang baru nak tengok channel aku dan baru nak subscribe membership, inilah masanya hampa untuk subscribe lah. Maka ada satu video eksklusif membership only boleh tengok lah. So guys, stay tuned for another adventure, alright? Hi Kiwi. So guys, sekarang ni aku day 6 ya guys. Hari ni hari raya Aidiladha. So kepada siapa nak tengok episod ni,
Aku ada buat asing untuk membership only video. So pada siapa yang nak tengok, subscribe membership lah. Eksklusif untuk pada siapa para membership yang sudah subscribe. Pada siapa yang sudah subscribe, boleh pilih layan sekarang. Kepada yang belum, boleh subscribe. Dan kepada siapa yang subscribe, terima kasih. Semoga murah rezeki dan memudahkan segala urusan. Kan? So bila apa subscribe, banyaklah put sampai dapat. Okay? So guys, stay tune. So guys, kita dah sampai ke pengakhiran video kita. So guys, aku nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang tengok vlog ni pada mula sampai habis. Memang aku amat hargai. Benda-benda free, jangan lupa tekanlah subscribe pada siapa yang nak tengok konten macam ni lagi. Like pada siapa yang rasa apa benda ni deserve a like. So like lagi untuk menunjukkan apa nak konten macam ni lagi. So komen dekat bawah apa pendapat hampa tentang video vlog kali ni. Baik tak baik? So guys, pada siapa yang nak support aku dalam buat konten vlog macam ni lagi, cinematic, movie like, boleh support aku join membership dekat video ni. Dan pada siapa yang nak tengok video eksklusif yang aku buat Hari Raya Aidiladha di New Zealand, join membership untuk tengok video tu secara eksklusif. Alright, membership only. So pada siapa yang nak tengok lagi konten macam ni, support aku dari segi super chat, social bus, dan boleh join membership. Dengan dana itu, dengan apa punya kebaikan hati apa, boleh kami travel ke tempat sono lagi. Alright, so guys, and I see you dudes in the next video.